benda ni. Kalau boleh saya mulakan isu itu KJ ataupun pentafsiran itu. Mungkin ada yang akan mengulang apa yang saya sebut ataupun KJ sebut beberapa episod sudah bila kita mula bincang tentang hal ini. Yang pertama ialah untuk menerima hakikat bahawa landscape minyak dan gas sekarang ni dah sangat berbeza. Dan kita tak boleh lihat bahawa Petronas ni adalah wujud dah tahun 90-an misalnya, di mana cost structure-nya berbeza, kemudahan ataupun kesusahan teknikal untuk mengeksplorasi minyak itu mungkin rendah berbanding dengan sekarang. Kita bincang tempoh hari, sekarang ni cara untuk buat untuk explore lapangan minyak itu dan gas itu lebih sukar sebab yang mudah semuanya telah pun digali. Bahasa mudahnya lah. Kemudian kita juga kena menerima hakikat bahawa sekarang 2025 syarikat-syarikat yang lain yang besar pun buat benda yang serupa. Dan yang menariknya ialah walaupun pengeluaran minyak dan gas mungkin masih pada tahap yang tinggi, tetapi jumlah pekerja yang diperlukan memang sudah menurun.